Hai Kak Abang, untuk video hari ni Ali nak tunjuk perbezaan dengan kita punya meja ketiga-tiga ni. Untuk kita punya meja, kita ada 3 jenis saiz tau. Kita ada saiz S iaitu muat 1 hingga ke 2 orang, dan saiz L muat 3 hingga ke 4 orang, dan yang terakhir kita ada yang saiz XL iaitu yang paling besar boleh muat dalam 4 ke 5 orang. Okey, untuk warna pula kita ada 2 jenis warna tau. Kita ada warna kaki dan juga warna hitam. Untuk perbezaan kita punya meja ni, dia punya tinggi tetap sama untuk ketiga-tiga iaitu 50 cm. Tak boleh adjust untuk dia punya ketinggian tau Kak Abang. Dan dia punya lebar masih juga sama 55 cm. Dia punya perbezaan hanya ada pada dia punya panjang sahaja. Untuk material kita punya meja ni, kita pakai aluminium dan juga stainless steel tau. So, dia tak mudah karat dan juga tak mudah reput. So, kita akan bagi sekali dengan dia punya storage bag. Kalau Kak Abang tak nak guna, Kak Abang boleh sahaja lipat dan simpan semula dalam dia punya storage bag. Nak tengok tak cara penyimpanan dia? Jom Ali tunjuk dalam video ni. Untuk cara penyimpanan dia pula sangat-sangat senang tau. Kak Abang buka sahaja tabletop dekat bahagian atas ni dan lipat sahaja macam Ali tengah buat sekarang. Tada, senang kan? Yang ni untuk cara penyimpanan dia tau. Dia sangat compact dan juga foldable. Kak Abang boleh sahaja simpan dalam dia punya storage bag yang telah kita sediakan. Boleh simpan dekat bonet kereta, boleh simpan dekat mana-mana. Yang ni Ali nak tunjuk dekat Kak Abang cara pemasangan dia pula. Mula-mula buka sahaja dia punya kaki ni sampai habis tau. Nak ejah dia punya kaki, Kak Abang tekan sahaja dekat bahagian sini. Lepas tu Kak Abang ambil pole ni, ambil yang satu pendek, satu lagi panjang, cantumkan dia sahaja macam ni. Masukkan dalam klip yang telah kita sediakan. Pasang semula dia punya tabletop dekat bahagian atas. Jangan lupa klip tau supaya tak nak bagi dia punya tabletop bergerak. Tada, dah siap. So kalau Kak Abang berminat, jangan lupa gerak dekat back dekat bawah sekarang tau. Bye bye.